Punca saya modified ni. Dia ada seat kat tengah ni. Asalnya ada apa dekat situ? Asal dia ada kabinet. Okey. Jadi kabinet ni dia ada aircon dapur semua, saya buang. Kita sikit kereta dekat sebelah abang ni. Kereta apa ni bang? Okey, kereta ni keluaran daripada Proton, gelaran dia Wira Grand Limousine. Dia pada pintu belakang dia lebih panjang daripada pintu biasa. Kalau pintu sedan dia akan jadi pendek. Modified depan dia saya buat ni model original Evo 3. Saya guna fog lamp Lancer kanta kuning. Kalau original Proton dia kanta putih. Lepas tu lips ori C99. Grill depan original UK spec. Dia beza sikit daripada segi logo dia ni beza. Sober, depan belakang high low soft hard body shape. Brand Gap sport rim size 16. Advanced fender, caliper Brembo. Original. Rotor tak salah saya size 300 tak salah saya. Pintu tengah ni saya modified pasal kereta ni saya dalam dia saya modified. Pasal ada function benda ni, sepatutnya benda ni tak ada. Tapi disebabkan saya modified yang belah dalam, sebelum hantar spray saya suruh dia buat sekali dan spray sekali. Okey, nanti tu kita cerita dekat dalam nanti. Okey. Ini yang dipanggil Grand Limousine pasal pintu dia lebih panjang daripada sedan. Limo yang biasa macam Saga biasanya dia akan pintu dia pendek. Tu kita tak panggil dia Grand Limousine, kita panggil dia limousine saja. Yang setahu saya lah, tapi yang lain saya tak tahu, wallahu alam lah. Wira dia ada model satu je. Model dia macam ni, Grand Limousine aja. Dia tak ada pintu belakang dia pendek, tak ada. Dia memang model dia memang satu model je. Belakang saya pakai brake disc perdana untuk lebih cengkaman pada handbrake lah dan lebih safety. Biasa Wira ni handbrake dia out sikit. Melainkan dia orang pandai setting, boleh lah. Untuk bahagian belakang bang. Okey, bahagian belakang. Ada wiper dekat cermin tu. Okey, wiper. Wiper belakang ni function sebenarnya. Function, tapi function dia time hujan je lah. Okey, speaker belakang ni dia bila lampu on dia warna putih. Bila kita brake dia akan bertukar jadi warna merah. Saya modify dia asal dia satu color je. Tapi saya modify jadikan dia dua color. Okey, lampu brake brake Lancer yang jenis model panjang lah. Ni pun sekarang pun dah susah agak susah lah untuk dicari. Lepas tu bumerang ni ori. Tapi disebabkan dalam saya dah modify, dia punya function dia tu saya dah buang. Dia cuma saya untuk kekalkan identity Grand Limousine tu saja. Pasal antena ni identity limousine. Tanpa ada ni kira orang tak berapa pandang sangat limousine tu. Sebenarnya fungsi dia untuk apa? Fungsi dia ni untuk radio dan TV. Dulu zaman TV pakai analog. Sekarang analog dah tak ada, semua pakai digital. Jadi kalau ada wire pun macam tak ada function pasal kita dah tak dapat siaran tu. Saya modify fog lamp kiri kanan original UK spec. Tapi disebabkan tak ada lampu reverse, saya modifiedkan dia jadi kat sini. Exhaust original C99. Tak ada modify apa-apa lah, engine pun standard. Okey bang, buka sikit pintu tengah tu dia, tengok sikit. Ini bahagian yang kita modify. Inilah dia. Punca saya modified ni. Dia ada seat kat tengah ni. Asalnya ada apa dekat situ? Asal dia ada kabinet. Okey. Jadi kabinet ni dia ada aircon dapur semua, saya buang. Pasal anak saya ramai nak beli MPV, bonet tak ada. Kalau benda ni ada bonet. Jadi saya jadikan dia MPV. Jadi dah ada berapa seat kat dalam ni sebenarnya? Kalau ikutkan kapasiti ada 7 seater. 7 seater. Okey. Jadi kalau kita duduk pun selesa, tak adalah ni. Saiz dia sama macam ukuran sedan biasa. Model seat ni depan, tengah, belakang. Saya guna model Recaro C99. Untuk seat belt dia memang dah ada. Cuma asal dia tutup. Lubang tu kita buka balik, kita pasang. Itu je dia punya beza dia kat situ. Maknanya seat belt ni buka pintu belakang sikit bang, tak tengok juga bahagian dalam dia. Cumanya seat belakang ni saya guna model Putra. Putra. Tapi belakang dia ni saya guna C99. Pasalnya Putra dia kat sini. Dia petak kat sini. Kalau Wira dia curve. Kalau Putra sini biasanya mati. Kalau yang ni dia hidup, dia boleh lipat macam ni. Boleh lipat. Jadi ada kegunaannya macam anak haus ke apa ke, kita ambil sini je. Laluan shortcut orang kata. Okey.